Sebelah kanan saya ada satu vibe yang agak berbeza. So, kita tak tahu. Cuma saya tengok keadaan rumah ni memang agak lama ditinggalkan. Kalau kita Google, saya tengok last rumah ni ada berpenghuni pada tahun 2018. So, lebih kurang rumah ni telah dikosongkan dalam 8 tahun macam tu. Lebih kurang dalam 8 tahun. So, kita masuk ke dalam rumah ni. Kita jalan-jalan dekat dalam rumah ni. Kita lihat sekeliling dia dulu. Belah depannya agak sebenarnya seperti terjaga. Sangat cantik. Thank you yang berterbangan dengan love orange tu, yang bantu punch card orange. Alhamdulillah, thank you so much guys. Alright, so tanpa membuang masa lagi, kita akan mula merasakan suasana siang di dalam rumah ini. Bagaimanakah energinya, bagaimanakah rasanya di dalam rumah ni. So kalau kita tengok rumah ini, pembinaan saya anggarkan pembinaan rumah ini adalah pada tahun 40-an ataupun 50-an. Kita tengok ni. Memang kondisinya sudah agak usang. Tetapi bumbung rumah tu semua masih lagi ada, masih lagi bentuk rumah ni masih lagi nampak sempurna lah, agak sempurna. Alright, terima kasih yang berkongsikan live saya tu. Kita tapping ramai-ramai. Kita tap layar dahulu. Macam mana kalau kita boleh kongsikan live saya ni dengan lebih ramai lagi di luar sana. Sekadar untuk kita meninjau-ninjau, sekadar untuk kita merasakan suasana di sini pada petang hari ini. Okey, ini adalah di sebelah depan. Black and thank you. Terima kasih. Okey. Kita tengok ni, sekarang saya berada di porch depan. Betul. Kalau kita tengok di sekeliling ni, memang agak seperti terjaga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, thank you. Lag. Alamak. Ui, banyak nyamuknya guys. Ui, banyak nyamuk. Ui. Ui. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau saya tengok daripada data yang saya dapat, tidak ada menyatakan bahawa kuartus ini adalah kuartus polis. Tapi kalau kita tengok color dia tu, warna dia tu, biru dan putih tu, seperti menyamai kuartus polis. Mungkin juga. Ui, nyamuk. Meriah nyamuk ni. Alright. Sebelah belakang. So, kita masuk lalu pintu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Tingkap memang tingkap lama lah. Alright, so jom kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin.
Assalamualaikum. Bismillah. Wow. Pintu sebelah dah tercabut. Lag. Alamak. Lag. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Abah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dah okey tak? Saya dah masuk dah ni. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dah okey ke ataupun lag? Alamak, lag lagi. Line pun berubah. Lag. Dah okey ke lag lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kat sini okey? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekiranya ada sesiapa di dalam rumah ini, sila tampilkan diri anda. Hello. Wow, pintu dia. Lag lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita keluar sekejap. Saya keluar, dekat luar rumah ni pun lag juga ke? Tadi lag manja, sekarang dah lag tak relax. Lag lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah okey. Sekejap okey, sekejap tak okey. So saya dah keluar, masuk balik dalam rumah ni. Dah okey. Waalaikumsalam Fiza. Lag manja kata bunga durian. Luar okey. Dalam lag. Sekarang dekat sini okey tak? Dekat ini luar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, betul. Lag manja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rumah ni banyak sangat tembus-tembusan dia. So sekarang ni saya berada dekat luar. Kita tengok ada pintu ni. Okey, ni ada pintu. Pintu zaman dulu. Pintu ni memang saya suka sangat. Ni dah okey. Okey, so pintu ni. Pintu ni adalah di bahagian tepi rumah ni. Oh, dah jam. Kita tengok bilik depan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bismillah. Wow, desain tingkap lama.
Ni, keluasan rumah ni. Boleh tahan. Dekat depan tadi ada 2 bilik. Sekarang ni saya berada di satu hall. Ini adalah belah tepi. Ini belah tepi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, jagalah diriku. Aku tak tahu kenapa. Kenapa rasa suasana yang agak lain sikit kat sini? Kenapa rasa macam ada lain sikit lah dia punya vibe dia tu. Cuba kita duduk dekat sini sekejap rasa. Nak beli rumah saya tak jual. Okay. Kita try tengok. Seram. Agaknya sebab rumah ni lama orang tak masuk. So saya kita pergi bahagian dapur. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Hello. Tak ada orang. Kakak Madiha, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. So kita pergi ke bahagian dapur. Dia bilik yang depan tadi, saya masuk 2 bilik tu, dia ada toilet. Tapi tadi tak tahu you all sempat tengok tak? Design toilet tu tinggi. Design toilet tu tinggi, Allah Muhammad ya Rasulullah. Apa dekat atas tadi? Tengok siang-siangnya tak ada apa. Oh my god. Allahu Rabbi subhanallah. Apa tu? Benda jatuh tu tadi tak pasti. Kayu ni ke? Ais terkejut. Jom, jalan ke dapur. Bismillahirrahmanirrahim. So kalau rumah lama, kita teruskan jalan. Tak pasti, rasanya kayu ni kot yang jatuh tadi. Saya punya gimbal ni dia dah mula buat hal dia sengit-bengok sekejap. Sekejap dia okey, sekejap dia tak okey. Sekejap dia macam okey. Okey, so jom kita turun. Di depan saya ni ada tangga untuk turun ke bawah. Kita akan pergi ke bahagian dapurnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wow. Cantik suasana. Waalaikumsalam. Yang memberi salam. Alhamdulillah. Tingkap tu saya dah buka. Kita buka tingkap depan ni. Ui, sinki guys. Ini adalah sinki. Kawasan kitchen cabinet. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, nyamuk.
Oh. Nampak cahaya luar. Ada suara. Hello? Hello? So far saya masuk seorang je. If, thank you If. Hello? Saya tak pasti. Saya tak perasan kalau tadi lantai tu basah. Rasa macam tak basah. Rasa lah. Rasa saya macam tak basah lantai ni. Sebab tadi saya buka tutup pintu dekat sini. Kalau ada siapa yang boleh perasan lah tadi. Air tak ada. Sinki tak ada air. Sinki tak ada paip. Sinki kosong. Serius lah. Ya Rabbi subhanallah. Air dekat bumbung bocor. Ni bumbung. Ada sesiapa di dalam rumah ni? Hello? Panas. Kenapa tangan saya shaking? Allah. Bateri low. Tak ada siapa. Kejap. Saya nak tunjukkan toilet tadi. Tadi lag. So sekarang ni saya harap dah okey. Saya nak tunjukkan toilet. Tingkap ni bukan saya dah tutup tadi? Ke bukan tingkap yang ni? Kenapa suara saya menggigil? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hello? Kenapa tadi sekejap ada suara perempuan? Bukan suara saya ya? Tapi saya dengar macam ada suara perempuan. Kita try masuknya toilet. 1, 2, 3. Bismillah. Tinggi. Ini memang style dahulu kala ni. Awak cakap apa terjulak tu? Wire ke apa? Begini rupa. Ini adalah toilet zaman dahulu kala. So rumah ni bukanlah berbelas tahun yang ditinggalkan. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Bukanlah berbelas tahun ditinggalkan. Hello? Ada sesiapa ke yang duduk dekat atas bumbung rumah ni? Ada sesiapa ke yang duduk atas bumbung rumah ini? Macam ada yang menanti kehadiran saya. Nampak frame. Bukan frame, apa ni? Bergerak lagi ke? Tak tahu apa yang ada dekat sana. Tak tahu apa yang ada dekat situ. Benda
tu dia macam spring. Kita tinggalkan dulu, kita tengok sekejap lagi. So kita pergi belah belakang. Macam dining hall. No. Ini adalah sebuah bilik sebenarnya. Ini adalah sebuah bilik. Bilik. So ada pintu. Apa kata kita tutup pintu ni? Kita tutup pintu ni. Kita tinggalkan benda yang bergoyang tadi tu. Sekejap lagi aku kembali. Okay? Duduk situ diam-diam. Jom kita pergi dapur. Oh, rancak pula dia bergoyang kan. Sebabnya tadi, saya memang terkejut. Sebab ada sesuatu yang jatuh daripada atas tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, ni pintu yang ada air bertakung tadi tu. Kita pergi ke dapur. Hati-hati kepala. Ada yang tengah bersembang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekiranya ada sesiapa pun di sini, sila nyatakan anda ada di sini. Seperti saya kedengaran suara yang sangat rancak bersembang. Tapi di mana anda? Bismillahirrahmanirrahim. Tak puas hati tak? Siapa pula lah? Syaitan tu. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh ingat tak? Keluar. Cuba saya keluar. Saya dengar tak bunyi suara bergelak ni? Ada dengar lagi suara orang bergelak? Ni bahagian belakang ni, dekat bahagian belakang. Saya keluar dulu. Yes. That's why saya cakap tadi. Pintu pula apa? Ni tingkap ni. Tingkap ni tadi dah elok saya buka ni. Tingkap ni saya buka tadi daripada sebelah dalam. Kenapa ada ni ya? Kita buka balik tingkap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
kita buka daripada sebelah luar pula tingkap ni. If, thank you If. Okay. Kita masuk balik. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini bahagian dapur. Kita pergi ke bahagian dapur. Bismillah. Kenapa aku rasa diri aku ni tak tentu hala? Sekejap ke belakang, kejap ke depan. Tak tentu hala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kejap saya tenang-tenang saja. Kita buka sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Suara orang buat announcement. Cuba kita cek. Lepas ni saya jalan-jalan, saya tengok ada, mungkin ada sekolah kot dekat sebelah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bunyi gelak tadi? Ya Allah, Ya Rabbi. Hello. Tak tahulah kot ada orang panjat dekat atas bumbung ke. Buka tutup tingkap ni. Saya pun dah nak, kepala saya macam nak berpusing. Kenapa ya? Dekat luar ni tak ada dengar kan? Kita ambil nafas balik. Okay, saya nak masuk. Aku dah malas nak layan dah kau. Duduklah kau kat sini main tingkap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuba buka balik tingkap ni, lepas tu tunggu. Oh ya Allah, Ya Rabbi, subhanallah. Hei. Bismillah. Bismillah. Abang Pak Su tu tengok wayar tadi. Okey, sekejap lagi. Itu katnya kot yang ada yang main wire tu, yang seronok sangat. So kita tengok dekat sini. Ini adalah tempat dapur. Ini adalah apa nama ni? Ui, mak basket. Ya Allah. Hai. Ui. Ya Allah. Penyulut asap.
Tak tahulah ni tong-tong apa yang tinggal dalam ni. Kat sini bahagian dapur ni memang hantu. Burung hantu. Hantu dah mak panggil. Alhamdulillah. Oh, ada lagi yang sudi menemankan journey eksplorasi saya. Apa bayang hitam kau? Dia keluar daripada toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar daripada toilet ni. Jalan ke sini. Oi. Aduh, setan-setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. So kita jalan balik. Kita tengok bilik yang ada wire tadi je. Tingkap. 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 Oh, hantu tingkap. Suka sangat duduk dekat tingkap ni ya. Main buka pintu, buka tutup, buka tutup. Cuba bagi mak tengok sikit kau orang punya muka. Yang kau gelak-gelak sangat tu. Kau buka tutup, buka tutup. Meh sini meh. Meh sini. Budak kecil je tu. Budak kecil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. So kita nak masuk dalam bilik ni. Alamak, saya punya bateri tak bawa power bank sebab memang tak ada plan. Bateri saya tinggal 11%. Kepala saya pening. Okey, siapa yang ada rasa pening, ada rasa macam tak tenteram, relaxkan, istighfar banyak-banyak. Kita nak masuk ni dalam ni. Kita nak tengok yang sedang bermain dengan wire tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak masuk dalam? Saya dah masuk dalam. Saya nak masuk dalam mana lagi? Saya nak masuk dalam bilik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kalau yang announcement ni memang ada rasanya dekat sini. Rasanya di sebelah belakang ni mungkin ada sekolah. Sebelah belakang ni mungkin ada sekolah. Ketuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Bismillah. Izinkan aku masuk. Ya Allah, Ya Rabbi, Subhanallah. Dengan izin-Mu ya Allah, lindungilah aku daripada segala Ya Allah. Ya Allah. Tak masih pergi. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Aku tak ganggu. Aku tak ganggu. Sikit saja. Sikit je bagi aku peluang. Sikit saja bagi aku peluang. Jangan tutup penuh pintu tu. Aku mohon. Sekejap saja. Risau. Mana tadi wayar kat bilik mana? Ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, aku tahu kau ada kat sini. Aku tahu kau ada kat sini. Aku keluar dulu. Okey. Ya. Saya dah keluar. Aduh. Bateri tinggal 8%. Alright. Malam ni saya tak dapat datang. Malam ni sebab saya bekerja sebenarnya. So, esok adalah hari bekerja. Sambung Sabtu, Mak. InsyaAllah. Sebenarnya ada tadi saya ada ternampak lagi satu lokasi. Sekejap, kita duduk dulu dekat sini. Masalahnya phone saya ni tinggal 7% je. Memang anytime dah akan mati. Takut, seram jugalah. Seram juga tau, bukannya seram sangat ni sebenarnya. Seram, bukan tak seram. Lantai tu memang misteri. Betul. Daripada sini kita tak nampak lantai tu. Sambung Sabtu je kata Kak Maria. InsyaAllah. Nanti kita try rasa vibe malam dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penghuni rumah ini, sesungguhnya aku datang ke sini hanya untuk melihatkan apa yang ada di sini. Okey, ni tingkap tadi. Tingkap tu tiba-tiba banyak lalat pula kat sini. Satu bagi. Dia bagi satu. Okey, aku nak balik. Aku dah nak balik. Aku akan tinggalkan tempat kau ni. So, kita tutup balik tingkap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku.
Bismillah. Ada yang mengerang. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Serius ha? Serius kalau angin. Ha. Tingkat ni melekat. Kenapa mudah sangat dia terbuka dan tertutup tadi? Alright. So, kita akan pulang. Di sebelah kanan kawasan rumah ni. Bye-bye. Dah tak masuk dah Mimi. So insyaAllah kalau berkesempatan, insyaAllah pada hari Sabtu nanti kita akan bersua kembali. Saya nak pergi tengok lagi satu tempat. Terima kasih juga yang sempat berada di dalam live saya ni, menemankan saya pada journey siang hari ni. Ini bukan rekaan, ini adalah apa yang berlaku di depan mata anda, di dalam skrin saya. Tidak ada lakonan, tidak ada peneman, tidak ada sesiapa pun di sekeliling saya. So, apa yang anda lihat, apa yang anda rasa, apa yang anda dengar sepanjang journey eksplorasi saya tadi tu adalah benda yang betul-betul berlaku di depan mata anda. Benda apa yang berlaku sebenar-benar di dalam skrin handphone saya ni yang saya rakamkan live terus menerus untuk anda semua. So, tidak ada lakonan, tidak ada apa-apa pun. Tidak ada props. Dan ini adalah rakaman live yang sebenar-benar daripada saya, Demak Tiris. So, saya berterima kasih kepada anda semua yang sempat bersama-sama dengan saya sepanjang journey eksplorasi saya pada hari ini. Walaupun tak lama, walaupun tak panjang, tetapi Alhamdulillah dapatlah saya menghidangkan kepada anda sedikit hiburan untuk masa cuti anda pada hari ini. Alhamdulillah, saya berterima kasih juga kepada yang datang ni, yang banyak, beramai-ramai ni hari ni. Tanpa saya duga, Alhamdulillah, ramai yang menemankan saya. Betul, rumput di depan ni, saya rasa rumah ni, sebab rumah ni rasanya rumah persendirian. So, kalau kita tengok di sekeliling rumah ni, sememangnya nampak terjaga rapi. Terjaga rapi. Okey, so insyaAllah. Saya tengoklah sekejap lagi. Kalaulah saya berkesempatan untuk membuat live di satu lagi tempat tu yang saya nampak tadi, insyaAllah saya akan live. Tetapi sekiranya tidak berkesempatan, so kita akan berjumpa pada hari Sabtu. InsyaAllah saya planning hari Sabtu saya akan buat 2 sesi live, siang hari dan juga malam hari. Alright, so saya semput. Okay, saya akan kembali lagi bertemu dengan anda. Highlight depan ni masih ada, saya yang memandu highlight ini. So, saya akan kembali. Saya akan kembali semula pada hari Sabtu, insyaAllah. Sama-samalah datang untuk memeriahkan lagi, bukan majlis memeriahkan lagi live saya. Okey. So, highlight saya memang saya parking dekat depan ni untuk keselamatan sebab saya tak ada datang dengan tim beramai-ramai. So, penat dan semput. Okey. So, kita jumpa lagi insya-Allah. Saya mohon undur diri dan sekiranya ada apa-apa kekurangan sepanjang journey eksplorasi saya mohon ampun dan maaf.
Dan juga saya doakan yang terbaik untuk anda untuk di tahun baru ini, permulaan tahun baru ini ya Pak Su. Jumpa lagi insya-Allah. So semoga di hari yang baik ini, di tahun baru yang mulia ini, saya juga turut sama mendoakan segala yang terbaik untuk perjalanan kita semua. Startnya daripada hari ini sehinggalah ke hujung nafas kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita rancangkan, apa yang kita plan, semuanya berjalan dengan lancar. Alright, so saya dah kembali ke kereta saya dan kita akan live sebentar saja lagi, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik untuk semua dan juga untuk saya juga. Okay, so sekian saja pada hari ini. Terima kasih. Nampak tak saya dah berpeluh-peluh ni? Panas, cuaca sangat panas. Dah berpeluh. Hidangan tadi sebenarnya hidangan hari ini sebenarnya agak mencabar. Mungkin sebab saya dah berapa hari saya tak ada membuat sesi test, apa nama ni, test dalaman. Sebenarnya dah lama tak ada membuat test dalaman ni. So baru hari ni nak cuba merasakan satu jenis tu, satu sesi tu, nak test rasa diri ni, berani ke tak berani, boleh lagi ke tidak. Tapi Alhamdulillah